Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya kongsikan satu menu pasta yang sangat ringkas iaitu spaghetti aglio olio tanpa sebarang sos tapi tetap sedap dan beraroma. Spaghetti aglio olio bermaksud spaghetti yang dimasak dengan bawang putih dan minyak zaitun sebagai bahan utama. Biasanya ditambahkan dengan cili kering iaitu cili flakes, sedikit garam, daun parsley ataupun English herbs. Resepi ini sangat mudah sesuai untuk sesiapa yang nak masak cepat tetapi tetap sedap. Jom kita mulakan. Kali ini saya gunakan salami daging lembu iaitu beef salami dan saya akan gunakan sebanyak 5 hingga 6 keping. Salami ni dia nipis sahaja, jadi jangan hiris terlalu halus sangat, takut hancur pula waktu kita memasak nanti. Kalau tak ada salami, anda boleh juga gantikan dengan protein lain seperti ayam, seafood ataupun kalau nak gunakan sausage pun boleh. Untuk menumis, saya akan gunakan setengah labu bawang putih, lebih kurang 6 hingga 7 ulas. Hiris nipis, kalau nak hiris dadu pun boleh. Dan resepi ini memang tidak gunakan bawang merah ataupun bawang besar ya. Selain itu, saya juga gunakan cendawan butang sebanyak 5 biji yang dihiris nipis. Ini optional, tak nak letak pun tak apa. Dan juga daun parsley. Daun parsley ni saya beli di pasar raya ya. Kalau tak ada daun parsley yang segar, anda boleh juga gunakan daun parsley kering yang di dalam botol tu. Sediakan air secukupnya di dalam periuk dan masukkan sedikit garam. Kita akan didihkan air terlebih dulu dan kemudiannya akan merebus setengah paket spaghetti. Boleh dimakan antara 2 hingga 3 orang. Rebus anggaran 8 hingga 10 minit seperti arahan pada bahagian belakang bungkusan. Jangan rebus terlalu lembut sangat sebab nanti kita nak masak lagi ya. Bila masa merebus tamat, toskan spaghetti dan airnya jangan dibuang. Spaghetti yang kita tapiskan tadi, kita akan gaulkan dengan 2 hingga 3 sudu besar minyak zaitun. Ini adalah tips supaya spaghetti itu tidak melekat antara satu sama lain. Sekarang kita dah boleh mulakan proses memasak. Panaskan minyak zaitun di dalam kuali. Saya pernah juga gantikan minyak zaitun dengan minyak masak biasa tapi kurang sedap pada selera saya. Tapi ini pun bergantung pada bajet anda ya. Kalau resepi yang asal memang menggunakan minyak zaitun. Bila minyak panas, tumiskan hirisan bawang putih sehingga layu dan berbau harum. Seterusnya, masukkan pula salami yang telah pun kita hiriskan tadi. Kacau goreng sekejap, api jangan kuat sangat ya, takut bawang putih tu mudah hangus. Bila salami bertukar warna sedikit, barulah masukkan hirisan cendawan butang. Kacau goreng sekejap hingga cendawan menjadi sedikit layu. Masukkan pula 1 cawan air rebusan pasta tadi. Ini anggaran sahaja ya. Seterusnya saya akan masukkan setengah cube pati ayam. Resepi yang original tak ada masukkan pati ayam ya. Ini saya tambahkan sendiri. Dan 1 sudu kecil serbuk cili kasar iaitu cili flakes. Kalau suka lebih pedas anda boleh lebihkan. Bersama dengan setengah sudu kecil serbuk lada hitam. Garam masukkan sedikit dulu sebab air rebusan pasta tadi pun kita dah masukkan garam ya. Takut nanti terlebih masin. Biarkan mendidih sedikit. Bila dah mendidih, masukkan pula spaghetti. Step untuk masakan ni memang tak banyak sangat ya. Dan memang mudah sangat. Kacau hingga spaghetti sebati bersama dengan bahan yang lain. Tak perlu masak lama sebab spaghetti tu tak boleh terlalu lembut sangat ya, nanti tak sedap. Sambil masak ni anda sambil rasa, kalau tak cukup garam boleh tambah. Akhir sekali bila dah sebati barulah masukkan daun parsley segar.
Seperti saya sebutkan tadi, kalau tak ada, anda boleh gantikan dengan daun parsley kering yang di dalam botol tu ataupun English herbs yang lain. Kacau rata, boleh matikan api. Kalau ada parmesan cheese, boleh juga ditaburkan di atasnya sewaktu menghidang. Siap sudah resepi salami spaghetti aglio olio kita. Mudah, ringkas, tanpa sos tapi tetap sedap. Saya harap anda sudi mencuba resepi yang ringkas ini. Siap.